Okey geng, saya nak cerita lah kenapa penting sangat susun kempen marketing setahun ni siap-siap 12 bulan ke depan. Pertama, supaya kita tidak kelam kabut buat promosi last minute. Okey. Yang kedua, kita boleh memaksimumkan sales 8 ke 12 kempen setahun yang potensi dia dalam range lah 400k hingga 1.2 juta setahun. Yang ketiga pula, kita dapat jimat bajet, masa dan tenaga sebab semuanya dah plan awal. Okey, keempat pula, marketing konsisten buat brand anda trusted oleh pelanggan. Okey, sebab kan nampak je setiap kali event, setiap kali raya ke, setiap kali cuti, ada je kempen baru, nampak fresh. Okey, orang pun suka, makin suka dengan brand anda. Yang kelima pula, tim anda tak stres dan lebih produktif. Sebab apa? Dah tahu apa nak kena buat. Tak adalah tiba-tiba asyik kerja ad hoc memanjang. Okey, tolong buat ni, tolong buat tu, kita dah nak habis raya. Dan last minute baru minta tolong. Okey, so kalau anda nak belajar lebih dalam, saya ada sediakan satu training percuma. Anda klik je link kat bio. Okey, dan jika sama juga kalau anda nak belajar tentang bisnes dan marketing, pergi je dekat farabi.my dan subscribe, link dekat bio. Assalamualaikum.